Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, kata dia, kekasihku iaitu Nabi SAW ada pesan pada aku. Dia tengok adab sahabat Nabi dengan Nabi. Abu Darda boleh sahaja kata Nabi pesan, tapi dalam hadis ni Abu Darda kata awsani khalili. Dia kata kekasih aku Nabi SAW ada pesan. Yang pertama, Nabi kata la tusyrik billahi syai'ah. Nabi pesan jangan kamu syirik Allah dengan satu apa benda pun. Syirik ni satu benda besar, satu benda yang menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in quta'ta wa hurriqta. Nabi kata walaupun sampai ke tahap kamu disembelih ataupun kamu dibakar api, jangan syirik Allah.